Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan ulmu kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital Sultan Abdullah UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Matron Rosaviana Ahmad, Jururawat U9 dari Jabatan Kejururawatan Hospital Sultan Abdullah UiTM. Beliau akan menyampaikan taklimat mengenai unit pengurusan katil HASA. Selamat datang juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua warga UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Matron Rosaviana untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan dan puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Terima kasih kepada urus setia. Saya pun panjangkan juga terima kasih saya kepada unit latihan bahagian pembangunan sumber manusia HASA dan juga kepada ketua jabatan saya kerana telah memberi peluang kepada saya hari ini bagi berkongsi info berkaitan dengan unit pengurusan katil HASA ataupun bed management unit lah. Okey, so saya rasa semua sedia maklum bahawa Hospital Sultan Abdullah UiTM berada di UiTM Puncak Alam. Okey. So secara umumnya objektif taklimat pada hari ini adalah untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada semua warga UiTM mengenai apakah peranan serta kepentingan unit pengurusan katil dalam memastikan kelancaran perkhidmatan dan rawatan pesakit di hospital. Okay, selain daripada itu, secara khususnya juga taklimat pada hari ini adalah untuk supaya kita dapat bersama-sama memahami fungsi dan peranan unit pengurusan katil dalam menguruskan kemasukan, penempatan dan discharge pesakit. Okay, seterusnya mengetahui apakah proses aliran kemasukan pesakit ke ward dan bagaimana pengagihan katil dilakukan secara sistematik, meningkatkan kesedaran warga mengenai kepentingan pengurusan katil yang efisien terhadap kualiti rawatan dan keselamatan pesakit. Seterusnya, menerangkan apakah cabaran-cabaran pengurusan katil hospital terutama ketika peningkatan jumlah pesakit atau di dalam situasi kecemasan serta menggalakkan kerjasama pesakit dan waris bagi membantu melancarkan proses kemasukan dan discharge hospital. Seterusnya, meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem pengurusan hospital dan perkhidmatan kesihatan. Okey, sebagai pengenalan, KHASA ataupun Hospital Sultan Abdullah UiTM mula beroperasi pada 1 Januari 2024 BMU unit BMU. Okey. So pada ketika itu sebelum unit BMU dilancarkan secara rasminya, kaedah ataupun mekanisme apabila ada kemasukan pesakit ke hospital, Ketua Jururawat atas panggilan dia akan menjalankan tugas sebagai pengurus katil bagi menyelaraskan kemasukan pesakit daripada Jabatan Kecemasan dan juga klinik ke ward. Okey. Manakala sekiranya terdapat maksudnya kemasukan elektif kemasukan yang dirancang dan juga pemindahan pesakit dari hospital lain, pada ketika itu dilakukan sendiri oleh jururawat ataupun doktor. Maksudnya dekat sini kalau daripada kecemasan dan klinik, mereka akan berurusan dengan ketua jururawat yang bertugas. So kalau sekiranya ada pesakit yang nak masuk daripada hospital luar ataupun nak transfer dari bed di dalam hospital,
akan melalui jururawat ataupun doktor yang berkaitan. Okey, seterusnya ini adalah lokasi ya, location for bed management unit. So berada di Aras 2. So kalau daripada Anjung, lobi Anjung Zamzam, so kita akan nampak unit discharge lounge ni. So unit BMU ni ada dekat dalam. Okay, so ini adalah situasi ataupun keadaan yang biasa berlaku sekiranya sesi pelaporan. Maksudnya setiap shift akan berlangsung sesi pelaporan di mana kita akan melaporkan status katil yang terkini, berapa lagi pesakit yang memerlukan katil dan lain-lain isu yang berkaitan. Buat sementara ni, kaki tangan yang bertugas dekat unit pengurusan katil terdiri daripada jururawat U6 seramai 5 orang. So jururawat yang bertugas ni adalah bertugas secara shift ya, di mana pagi daripada 7 pagi hingga 2 petang dan petang 2 petang hingga 9 malam. Okey, untuk shift pagi dan petang ni memang dikendalikan oleh jururawat yang memang ditempatkan di unit pengurusan katil. Manakala apabila shift malam ya, iaitu daripada pukul 9 malam hingga 7 pagi, jururawat U6 ya yang akan mengambil alih tugas di unit pengurusan katil. Okey. So setakat ni kita belum lagi dapat memenuhi keperluan jururawat di unit BMU secara keseluruhannya untuk beroperasi 24 jam. So masih lagi memerlukan bantuan daripada ketua jururawat yang on call lah untuk mengambil alih tugas di unit pengurusan katil untuk shift malam. Okay, ini secara saya sharekan secara dasarnya sajalah ya. So ini adalah antara ataupun jumlah ward ya yang terdapat di HASAP. Okay, walau bagaimanapun memang diwartakan sebanyak 400 katil ya di hospital. Namun ya, kalau tengok yang saya highlightkan color orange ni adalah unit yang belum beroperasi ya, maksudnya tidak lagi dibuka. Okey, so ada beberapa ward yang masih lagi belum beroperasi sepenuhnya ya. Kalau kita boleh merujuk juga dekat sini, ada juga ward macam contoh ward eksekutif. Okay, walaupun ada 33 katil tapi setakat ini hanya 10 katil saja yang boleh digunakan. Okay. So kalau kita tengok sini ada pelbagai jenis ward ya, di mana terdiri daripada ward untuk kesihatan mental, ward kanak-kanak, ya, multidisiplin, kesihatan wanita, pembedahan, ortopedik, perubatan. Okay. Right. So manakala untuk unit kritikal, okay, kita ada juga NICU ya untuk untuk bayi neonatal yang kurang daripada 28 hari. So memang jumlah diwartakan 28 tapi katil yang kita boleh gunakan sekarang hanyalah 15 ya. So untuk kanak-kanak ada 8, so kita hanya gunakan 5 katil sahaja sekarang ni. ICU ya 20 diwartakan tapi kita pakai 8 sahaja. Okay, HDU ada 8 pakai 4, manakala CCU dan CRW kita belum menggunakan lagi ward-ward berkaitan. Okay, kenapa ini berlaku? Kerana kita masih lagi kekurangan jururawat ya untuk ditempatkan unit-unit yang berkaitan. Okay, so kenapa perlunya unit pengurusan katil? So kita kenal pasti beberapa isu ya berkaitan dengan kemasukan pesakit. So antara isu yang kita kenal pasti ya iaitu prolonged waiting time admission. Okay. So kalau sekiranya kaedah lama yang digunakan, so terdapat pesakit ya terpaksa menunggu katil untuk masuk dalam tempoh yang lama. Okay, ini adalah problem yang kita kenal pasti. Okay, redundant booking bed ya, sebab bila tidak ada unit pengurusan katil, boleh berlaku dalam satu katil tu boleh berlaku redundant ya, maksudnya mungkin untuk pesakit yang sama ataupun katil yang sama boleh berlaku pertindihan ya daripada kita nak booking bed.
Dan seterusnya not optimized bed capacity ya, kebarangkalian boleh berlaku di mana ada ward yang masih mempunyai katil kosong tapi tidak diguna pakai untuk kemasukan pesakit, dan juga kedapatan apabila hanya sistem on call sahaja yang melaksanakan tugas unit pengurusan katil ni juga. So terdapat kerja di mana mereka terpaksa cover juga keseluruhan operasi yang lain-lain dan juga berkaitan dengan operasi kemasukan pesakit. Okey. Seterusnya sebelum ni ada juga berkaitan dengan kita belum ada lagi sistem bed management dan juga daripada segi data analisis. Ini adalah antara yang kita kenal pastilah untuk kita menubuhkan unit pengurusan katil. Okay, so objektif untuk kita mewujudkan unit pengurusan katil ni adalah untuk optimumkan penggunaan katil hospital. Okay, yang kedua, kita dapat mengurangkan masa menunggu pesakit. Seterusnya kita dapat memastikan penempatan pesakit lebih sistematik, ya. Dan seterusnya dapat menyokong keselamatan dan keselesaan pesakit, dan seterusnya membantu kelancaran rawatan ke atas pesakit-pesakit yang akan dimasukkan ke hospital. Okey. So, fungsi utama, okay, kalau tadi adalah objektif. So sekarang apakah fungsi? So unit BMU ni dia berfungsi sebagai koordinator untuk menyelaraskan kemasukan pesakit, di mana semua pesakit yang perlu dimasukkan ke hospital ataupun ke ward-ward yang berkaitan adalah centralized. Ya, dia akan melalui unit pengurusan katil. Ya. Dan unit pengurusan katil juga akan mengurus penempatan ward. Ya, maksudnya mereka akan memberi katil yang mengikut kepada kategori pesakit, okey, dan memantau kekosongan katil. So unit BMU ni dia dapat monitor ya daripada keseluruhan ward tu, dia dapat kenal pasti di manakah unit-unit atau ward yang mempunyai katil kosong, okey, menyelaras pertukaran ward, okey. Terdapat juga di mana berlaku contoh pindah ya di dalam hasa sendiri, mungkin daripada ward A nak ke ward B. Ini pun kena melalui pihak unit pengurusan katil supaya kita nak mengelakkan daripada redundant ya kalau tidak dimaklumkan kepada unit pengurusan katil, dan juga membantu proses discharge pesakit serta bekerjasamalah dengan jabatan kecemasan dan juga ward. Okey. So, kenapa pentingnya unit pengurusan katil ni adalah pada awal ataupun objektif adalah untuk mengelakkan kesesakan hospital. Ya, ini adalah dia punya kepentingan dia ya. Seterusnya mengurangkan tempoh menunggu ya di jabatan kecemasan, memastikan pesakit dapat menerima rawatan yang cepat dan mengelakkan penempatan tidak sesuai serta dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan hospital. Okey, ini adalah carta organisasi unit pengurusan katil di HASA. Okey, so memang diketuai oleh pengarah hospital, okey, dan timbalan pengarah klinikal. Okey, kalau kita tengok dekat sini ya, head of department nursing. So di sinilah sebenarnya peranan jururawat U9 ataupun kita kenali sebagai matron dekat HASA akan bekerjasama dengan ketua jabatan dalam menyelaraskan atau koordinat kemasukan pesakit ke hospital. Okey. Seterusnya di bawah ketua jabatan BMU coordinator ya yang ditempatkan di unit pengurusan katil ya yang 5 orang tadi, dan di bawah BMU coordinator terdiri daripada operational coordinator. So operational coordinator ni adalah jururawat ataupun PIC ataupun team leader yang berada di ward, di klinik, di ED dan juga di mana tempat-tempat yang perlu kemasukan pesakit. Okay, kalau kita tengok dekat sini, so jururawat ya daripada klinik contohnya akan maklumkan kepada BMU ya untuk urusan kemasukan. So nanti mereka akan dan bersesuaian. So sekiranya ada masalah dekat sini, dia akan rujuk kepada matron ya yang on call ataupun kepada ketua jabatan. Okey.
Alright, dekat carta fungsi dekat sini pun, maaf tak berapa jelas. Dekat sini pun ada ya dinyatakan unit pengurusan katil ni adalah di bawah jata fungsi Jabatan Kejurawatan. Ini adalah flowchart ataupun carta alih ya, bagaimanakah proses kemasukan pesakit ya di HASA. So kalau kita mula ya daripada proses kemasukan ni, maksudnya semua pesakit ya yang datang ke klinik ataupun dekat ED, mereka akan dilihat oleh doktor ya, mereka akan ditemubual, akan dilakukan pemeriksaan fizikal, akan dijalankan penyiasatan yang berkaitan. So daripada hasil pemeriksaan doktor, sekiranya doktor mengesahkan bahawa pesakit perlu masuk ke hospital dan staf ya yang berada dekat unit berkaitan, contohnya kalau dekat jabatan kecemasan ya, ataupun dekat klinik, ataupun dekat daycare, ataupun dekat fasiliti yang lain-lain, mereka akan liaise dengan jururawat yang bertugas dekat unit pengurusan katil. Ya, maksudnya apabila doktor maklumkan pesakit perlu dimasukkan dekat ward, jadi jururawat akan maklumkan kepada jururawat yang bertugas dekat unit pengurusan katil. Sekiranya katil ada, so pesakit akan dimasukkan ke ward. Manakala sekiranya pada ketika itu tidak ada available, so kita akan laksanakan open policy bed. Nanti saya akan jelaskan ya open policy bed ni. Seterusnya kalau sekiranya tidak ada juga ya katil-katil memang dah orang kata penuh full house, so ada surge capacity di mana ada peranan yang di peringkat timbalan pengarah yang akan memberi arahan supaya dilakukan rondaan untuk mengenal pasti mana-mana pesakit yang boleh discharge, review kes-kes elektif dan juga ada deployment staff untuk kita aktifkan sementara unit-unit yang belum beroperasi. Ini adalah contingency plan surge capacity. So sekiranya tidak ada juga, so bed crisis management team ini adalah di peringkat pengurusan hospital yang akan menjalankan proses kerja seterusnya. Ini adalah bed management policy ya. So ini memang ada polisi yang berkaitan dengan unit pengurusan katil. So saya akan teruskan berkaitan dengan polisi open bed ataupun polisi katil terbuka. Kalau ingat slide saya sebelum ni di mana kita ada senarai ward-ward ya, contohnya ada ward macam ward 7A adalah ward pembedahan. Ward 7B pun adalah ward pembedahan. So polisi ni diwujudkan adalah mengutamakan penjagaan dan keselamatan pesakit. Keputusan untuk melaksanakan polisi ini dibuat berdasarkan pertimbangan klinikal serta kekangan kapasiti katil di hospital. Yang kedua, polisi ini juga membenarkan pesakit dimasukkan ke ward atau unit yang berbeza berdasarkan kesesuaian dan kekosongan katil serta memenuhi keperluan rawatan pesakit. Yang ketiga, polisi ini membantu mengelakkan kelewatan rawatan dan memastikan pesakit menerima penjagaan yang diperlukan secara tepat pada masanya walaupun pesakit ditempatkan ward berbeza daripada yang dirancang pada asalnya. Maksudnya dekat sini pada peringkat awal ya, contohnya kalau sekiranya pesakit perlu dimasukkan ke ward perubatan, contoh ya. So pada ketika itu tidak ada ya katil yang available di ward perubatan. So kita guna pakai polisi katil terbuka. Pesakit berkaitan boleh ditempatkan atau dimasukkan ke ward pembedahan dahulu. Tetapi semua perkara ini hendaklah daripada persetujuan doktor. Ya, sebelum kita masukkan pesakit, apa-apa kita akan konsak dulu dengan doktor. Sama ada pesakit ini bersesuaian untuk ditempatkan di unit yang selain daripada sepatutnya.
Okey, so kalaulah contohnya pesakit perubatan tadi ditempatkan di ward pembedahan, okey, keesokan hari sekiranya ada kekosongan di ward perubatan tadi, jadi pesakit itu akan dipindahkan ke ward berkaitan. Okey, so saya nak maklumkan juga dekat sini, apabila pesakit dimasukkan ke hospital, dia bukannya katil tu dia bukannya berada dekat katil yang sama daripada masuk sehingga keluar ward, ya, sebab dia akan ada pergerakan. Okey, contoh juga dekat sini, ya, kalau sekiranya pada peringkat awal new admission, beliau memerlukan kemasukan di acute bed, ya, sebab new case, jadi memerlukan perhatian di acute bed. Okey, so apabila telah dirawat oleh doktor dan keadaan pesakit semakin stabil, boleh dipindahkan ke dalam bilik, contohnya, ya, ada bilik single ataupun bilik double mengikut kesesuaian. Okey, sama juga, ya, kalau contohnya pesakit tu dimasukkan ke bilik single, ya, so jika ada keperluan pesakit, ya, yang perlu masuk di bilik berkaitan, so kita akan keluarkan pesakit berkaitan. Maksudnya dekat sini bukan ada penetapan, okey, kalau daripada dia masuk, dia duduk dekat single room sampai discharge, tidak, ya. Kita akan melihat kepada kesesuaian pesakit dan juga kesesuaian pesakit yang hendak dimasukkan ke ward yang berkaitan. Okey, alright, sebab kepada yang mungkin tidak pernah datang dekat HASA, okay, dekat layout kita dekat hospital ataupun satu ward tu, kita ada 20 katil. Okay. So kita ada 8 acute bed. Okay, dan kita ada bilik, 4 bilik single room, dan kita ada double room dalam 3 bilik macam tu, dan kita ada 2 bilik isolasi. Jadi pergerakan pesakit ni akan berlaku, ya, mengikut kesesuaian pesakit, ya. So kalau sekiranya ada keperluan, memang akan ada pergerakan, ya, sama ada pergerakan di dalam unit itu sendiri atau perlu digerakkan di ward lain. Okey. Okey. Saya share juga berkaitan dengan proses kerja lah, ya. Yang ini maksudnya sekiranya unit pengurusan katil menerima permohonan kemasukan lah daripada Jabatan Kecemasan ataupun kes-kes elektif, ya. Kes-kes elektif ni maksudnya kes-kes yang telah dijadualkan untuk masuk, okey. Dan juga daripada PSC, iaitu Pusat Kemasukan untuk Pesakit ONG, ya, untuk kesihatan wanita, Dewan Bersalin, daripada klinik, ya, daripada ambulatory. Ambulatory ni macam contoh dialisis unit, ya, daripada rehabilitasi unit, daripada daycare, daripada PPUITM dan juga fasiliti hospital yang lain. Okay, so semua kemasukan ini, ya, yang telah dimaklumkan kepada doktor dan doktor telah memaklumkan bahawa perlu masuk ke ward, ya, dan pihak BMU akan menerima pemakluman untuk pesakit masuk ke ward. Okay. Seterusnya penilaian keperluan katil real time census. Okey, ini sebenarnya di mana, okey, pihak BMU dia akan melihat, ya, kalau sekiranya dekat ward tu contohnya katil 1, ya, kalau ada pesakit boleh discharge, kita akan tengok, ya, daripada proses discharge tu, ya, daripada proses pembersihan katil tu berapa lama diambil untuk pesakit seterusnya boleh masuk ke katil yang kosong berkaitan. Okey. Seterusnya menyemak dan mengesahkan katil yang kosong di ward yang sesuai. Okay. BMU juga akan bekerjasama dengan jurawat untuk menempah dan koordinasi kemasukan pesakit yang ditentukan. Ya, memang unit pengurusan katil memang dia akan banyak berhubung, ya, berkomunikasi, ya, dengan jururawat di ward, ya, berkaitan dengan status katil di ward. Okay. Dan seterusnya memaklumkan semula status dan tempahan katil kepada pemohon dan memantau kemaskini status katil dan laporan serta dokumentasi. Okey, seterusnya saya akan sentuh juga berkaitan dengan
sistem booking bed reservation. Ni adalah antara sistem yang kita guna pakai di peringkat awal ya. Maksudnya semua kemasukan pesakit hendaklah dimasukkan di dalam sistem booking bed reservation. Okey. So dekat sini contoh, kalau katakan pesakit datang klinik, so doktor telah membuat pemeriksaan dan memaklumkan bahawa pesakit perlu masuk di ward untuk rawatan lanjutnya. So jururawat yang bertugas di klinik perlu berhubung ya, perlu maklumkan kepada unit pengurusan katil berkaitan dengan kemasukan pesakit ya. Dan pihak BMU dia akan lihat ya di mana ada bed yang kosong untuk kemasukan pesakit. Dan jururawat yang di klinik perlu mengisi maklumat pesakit dalam bed reservation. Nanti saya akan share gambar apa itu bed reservation. Okay. Seterusnya kemasukan elektif, dia kemasukan yang dijadualkan ya, kemasukan yang terancang. So sama juga ya, jururawat ataupun doktor yang perlu mengisi maklumat pesakit melalui sistem Unimed ya. So dekat situ nanti dia akan ada inpatient, kita pilih bed management dan bed reservation. So jururawat di unit pengurusan katil juga perlu menyemak butiran kemasukan pesakit di dalam bed reservation. Mestilah nama pesakit yang betul, okay, nombor pendaftaran, IC, ward yang betul dan juga tarikh kemasukan yang betul. Okay. So pemeriksaan dan semakan ini perlu dilakukan supaya tidak ada pertindihan nama di dalam bed reservation dan pesakit yang nak masuk adalah pesakit yang betul. Okey, ni adalah bed management system Unimed ya. So ini adalah sistem yang yang daripada pihak infrastruktur khasah yang telah membina lah bed management system Unimed ni yang kita guna pakai berkaitan dengan pengurusan pesakit. Okay. So ini dekat dalam bed management system dalam Unimed tadi, so dia ada bahagian bed management. So dekat bahagian bed management ni lah nanti yang perlu kita bahagian unit pengurusan katil yang akan menjalankan tugas untuk membuat penilaian status, untuk melihat keberadaan pesakit dan juga melihat katil-katil yang available. Okey, ni adalah dashboard emergency department ya. Unit pengurusan katil juga akan memantau ya, maksudnya mereka akan melihat dashboard emergency unit. Okey. So maklumannya emergency department ni adalah menerima ya, memang menerima kemasukan pesakit 24 jam ya. So dekat emergency department dia terbahagi kepada zon merah iaitu zon kritikal. Zon kritikal maksudnya pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan segera ya, yang boleh mengancam nyawa. Okey. So seterusnya zon kuning ni adalah semi kritikal. Ya, maksudnya pesakit-pesakit ni ada tempoh ya yang boleh dilihat oleh doktor. Ya, kalau compare daripada zon merah tadi mesti immediately. Okey, zon hijau ni adalah zon yang bukan kritikal ya, dan ada asma B dan juga ada observation ward. Okey. So apa isu yang berlaku selalunya ya, memang pesakit akan ramai datang di emergency department. Okey. So apabila triage dilakukan, ya triage tu maksudnya ada staff ya yang akan membuat saringan ya. Mereka akan saring ya, melihat daripada kategori pesakit sama ada perlu ya menerima rawatan di zon merah, di zon kuning ataupun di zon hijau. Okey. So sekiranya berlaku paras pesakit yang terlalu ramai ya dekat emergency department. Okey. Sebab dekat observation ward ya, dekat ED kita ada observation ward ya, di mana ada pesakit-pesakit yang perlu pemerhatian, okey, ataupun pesakit-pesakit yang perlu dimasukkan dekat ward. Sekiranya had pesakit ya telah mencapai optimum ya, maksudnya tak ada ruang dah ya, kebiasaannya pihak ED
walaupun contohnya kita ada 20 katil, mereka masih lagi akan meletakkan pesakit untuk pemerhatian. Tapi bila sampai satu tahap yang maksimum, ya, sebab bila mana terlalu ramai pesakit dan nisbah, ya, staf yang bekerja dan pesakit juga tidak bersesuaian dan boleh menimbulkan juga komplikasi-komplikasi lain. Jadi ada kalanya kita akan tutup sementara zon hijau. Walau bagaimanapun, bukanlah bermakna tutup tu tutup hospital ataupun tutup department. Okey, semua pesakit yang datang akan disaring, akan ditriage, okey, dan mereka akan memberi rawatan mengikut kesesuaian. Okey. Dan mungkin ada kes-kes kalau sekiranya waktu office hour boleh dirujuk kepada unit pesakit, klinik pesakit luar. Ya, klinik pesakit luar ni juga menerima pesakit, okay, tetapi waktu office hour sahaja. Okay, kenapa ini berlaku? Sebab kita cuba untuk mengelakkan, ya, daripada pesakit terpaksa menunggu lama. Ya, kalau terutamanya selepas waktu pejabat ataupun hujung minggu, ya, public holiday. Okay, kalau katakan pesakit, ya, ramai dekat zon kritikal, ya, jadi kebanyakan doktor, jururawat atau MA, ya, yang bertugas tu, okay, mereka akan memberi prioriti tu dekat zon kritikal dan juga zon kuning. Jadi pesakit-pesakit di zon hijau ni kena menunggu, ya, buat sementara waktu. Okay. So kalau tidak ada kes, mereka akan immediately tengok pesakit-pesakit. Ya, tapi itulah senario yang biasa berlaku, ya, dekat jambatan kecemasan. Okay, ini adalah bed reservation list, okay, yang saya masukkan tadi, di mana semua kemasukan pesakit hendaklah dimasukkan ke dalam bed reservation list. Okay. So dekat sini, pihak unit pengurusan katil dia dapat lihat, ya, untuk hari, contohnya hari ni, berapa ramai pesakit, ya, yang perlu dimasukkan dekat ward yang elektif, yang telah dirancang, dan adakah katil telah tersedia untuk pesakit berkaitan. Okay. So kalau sekiranya ada kekangan katil, unit pengurusan katil ni dia akan berhubung, ya, dengan ward yang berkaitan ataupun dengan doktor berkaitan, so untuk merancang, ya, macam mana untuk kemasukan pesakit. So kebiasaannya memang doktor-doktor mereka akan lihat, ya, mereka akan melihat di mana pesakit-pesakit yang bersesuaian untuk discharge akan discharge, ya, daripada ward bagi memberi pesakit-pesakit baru masuk ke ward yang berkaitan. Okay. So every day pihak unit pengurusan katil akan memantau bed reservation list ni, ya. Jadi mereka akan membuat penetapan di mana pesakit perlu dimasukkan. Okay. Macam contoh dekat sini, ya, kalaulah katakan contoh pesakit yang pertama ni perlu masuk ke ward 7A. Kalau sekiranya ward 7A tiada pesakit boleh discharge, maksudnya memang tak ada pesakit boleh discharge, jadi pesakit ni perlu dimasukkan ke ward lain dahulu. Okay, itu adalah proses yang berlaku di HASA. Okay, ini bed list. Okay. Bed list ni adalah senarai nama pesakit, ya, yang terdapat di dalam unit atau satu-satu ward tu. So dekat sini, okay, kalau kita nampak, kalau ada yang putih ni adalah bed yang available. Jadi pihak BMU dia akan melihat, ya, berdasarkan daripada senarai list dekat UDMAS. So dia akan tahulah, ya, macam contoh kalau katakan ada kemasukan, ya, daripada kecemasan memerlukan acute bed. So kalau kita tengok acute bed dekat sini ni dah ada pesakit. Jadi dia akan liaise dengan pihak jururawat ataupun doktor dekat unit berkaitan, sama ada tak pesakit yang bersesuaian yang boleh dipindahkan ke bed-bed lain yang masih lagi kosong. Ya. So that's why saya kata pesakit, contohnya pesakit bed pertama ni, okay, boleh dipindahkan ke bilik 1 contohnya. Jadi pesakit daripada ED tu boleh ditempatkan dekat bed 1 yang telah dikosongkan. Okay.
Okey, so ini adalah senario ya, maksudnya sebelum wujudnya unit pengurusan katil. So kalau kita tengok dekat sini ya, contoh ni adalah satu ward ya, satu ward ni. So daripada ED pesakit nak klinik, dia akan call ward sendiri, daripada hospital lain ya, akan call ward juga ya, kes-kes elektif pun yang telah ditetapkan untuk masuk ward berkaitan, dan mungkin ada pesakit yang perlu dipindahkan daripada ward lain ya, ataupun juga daripada fasiliti PPITM. Sebab PPITM ni juga adalah di bawah HASA juga. So kalau kita nampak dekat sini apa yang berlaku, akan berlaku pertindihan ya, pertindihan dan tak sistematik ya. So boleh juga menyebabkan mungkin ni adalah ward yang akan menerima semua kemasukan, mungkin ada ward lagi tidak ada kemasukan. Itu yang kita perlu optimumkan penggunaan katil di HASA. Okey, selepas unit pengurusan katil atau BMU ditubuhkan, so apa yang berlaku lebih sistematik ya, maksudnya semua kemasukan tadi daripada klinik ke, daripada rujukan pesakit luar ya, daripada fasiliti hospital yang lain yang telah pesakit elektif, so akan melalui unit pengurusan katil. Jadi pihak pengurusan katil ni tadi dia akan tengok dekat backlist tadi ya, mana katil yang bersesuaian dan akan ditempatkan pesakit-pesakit berkaitan ke dalam ward. Okey, so apakah cabaran ya unit pengurusan katil ni? Okey, sebenarnya di HASA ni pun sebenarnya dah lebih kurang 5 tahun ya beroperasi. Telah kami belajarlah dan juga banyak yang telah pengalaman yang kami lalui, sebab kita mula pindah dekat HASA ni pada COVID ya, masa wabak COVID ya. So pada ketika itu menguruskan kemasukan pesakit. Okay. So sekiranya berlaku peningkatan pesakit ya, seperti di Jabatan Kecemasan ataupun disebabkan wabak-wabak tertentu, jadi biasanya pihak pengurusan kita akan adakan mesyuarat ya, kita akan berbincang. So ada pendekatan-pendekatan yang akan kita guna pakai ya. So seboleh-bolehnya kita cuba fulfill ya, kita cuba untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. Okey. Sama juga kalau katakan katil penuh ya, kalau katakan ward tu katil penuh, so kita akan masukkan pesakit ke ward lain dahulu ya yang mempunyai katil. So kalau katakan ward yang berkaitan telah ada katil dan pesakit akan dipindahkan semula. Okey. Cumanya untuk katil ni bagi pesakit pediatrik lah ya, pediatrik dan juga untuk kesihatan wanita ya, macam contohnya ibu-ibu yang nak bersalin, memang perlu di ward khas sahaja. So pesakit-pesakit pediatrik ni memang kita tak boleh kalau katakan katil pediatrik penuh ya, so kita nak masuk ke ward dewasa, itu memang polisi kita setakat ni tidak membenarkan, melainkan pesakit pediatrik tu adalah di bawah jagaan doktor yang berkaitan lah ya. So kalau sekiranya katil pediatrik ni penuh ataupun katil untuk ibu-ibu yang sebelum atau selepas bersalin ni, jadi apa yang mereka lakukan, doktor-doktor akan buat rondaan ya, mereka akan buat rondaan, mereka akan kenal pasti mana-mana kes yang dah sesuai untuk discharge lah. Okey. Pesakit yang memerlukan rawatan khas juga ya. So contohnya pesakit memerlukan rawatan khas ni, okey, seperti pesakit
Okey, mohon maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Okey, saya sambung balik. Okey. Okey, so cabarannya katil penuh tadi dan juga pesakit yang memerlukan rawatan khas ya. So contohnya ada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan khas ya. Contohnya yang memerlukan rawatan pengasingan. Jadi apabila memerlukan rawatan pengasingan ni, pesakit ni akan ditempatkan dalam bilik isolasi ya, maksudnya bilik pengasingan. Ya, ataupun mungkin ada pesakit-pesakit yang memerlukan keperluan bilik single ya, maksudnya contoh ya, kalau katakan kanak-kanak istimewa ya, kalau datang untuk buat prosedur dekat sini, jadi kita perlu letakkan di dalam bilik single ataupun bilik berseorangan untuk mengelakkan daripada triggers kanak-kanak yang berkaitan. Okey, dan seterusnya kekurangan ruang tertentu lah ya, dan discharge lewat. Okey, so cabaran dia berkaitan dengan discharge lewat ni lah yang apa pengalaman yang pernah kami alami di HASA. Okey, apabila doktor akan melakukan rutin rondaan ya, rondaan klinikal di mana doktor akan pergi ke ward dan mereka akan melihat pesakit-pesakit berkaitan. So sekiranya ada pesakit yang boleh discharge ya daripada ward ya, cuma cabaran yang kami alami dekat sini, pesakit tu bila dia nak discharge, dia bukannya boleh terus discharge, memang dia ada proses ya, dia akan ada proses di mana doktor perlu menyediakan discharge summary, contohnya ada surat-surat rujukan, cuti sakit ya, ataupun perlu juga penyiasatan, disertakan laporan siasatan, dan juga perlu jururawat juga perlu membuat proses discharge ya, yang lain jugalah. Okey, apabila proses discharge ni selesai, pesakit sepatutnya dah boleh discharge ya. Kalau sekiranya pesakit tak boleh balik ya, katakan proses discharge dah selesai, pesakit tak boleh balik lagi ya, kadang-kadang menunggu waris ya. Sebab isu dia selalu berlaku, waris kan biasanya bekerja balik pukul 5, sometimes jauh ya, lambat nak ambil pesakit dekat ward. So pihak ward akan menghantar pesakit yang memang boleh discharge ni ke discharge lounge ya. So dekat discharge lounge ni dia adalah satu kawasan ya, ada kerusi untuk pesakit diletakkan di tempat discharge lounge ni sementara menunggu waris untuk ambil pesakit. Okey, kenapa proses ini berlaku? Bagi memberi ruang ya kepada pesakit-pesakit yang memerlukan katil pesakit yang discharge ni untuk admit ya. So untuk mengelakkan daripada kelewatan ya pesakit admit, jadi pesakit-pesakit yang boleh discharge ni yang stable ya, maksudnya yang stable, yang maksudnya yang boleh berjalan ya, yang bukannya pakai yang bukan bedridden tu akan dihantar ke discharge lounge ya. Jadi waris-waris akan mengambil pesakit di discharge lounge. Okey, ada lagi tak? Okey, so antara inovasi dan penambahbaikan lah yang pihak unit pengurusan katil dalam proses ya, inovasi ni di mana memang ada kolaborasi lah bersama dengan Jabatan Infrastruktur HASA dalam menghasilkan sistem pengurusan katil elektronik digital secara menyeluruh. Okey, apa yang saya share pada awal tadi, yang bed reservation, yang bed list tu adalah yang asas ya, yang asas diguna pakai ya. Tapi kami memang dalam proses untuk mengguna pakai sistem elektronik yang lebih menyeluruh. Okey, contoh ya, real time tadi ya, maksudnya apa yang berlaku sekarang, sekiranya ada pesakit boleh discharge daripada ward ya, unit pengurusan katil dia tak nampak ya bila katil yang berkaitan tu betul-betul telah disediakan untuk pesakit berikutnya. Maksudnya katil yang ready ni adalah katil yang telah dicuci ya. Semua pesakit boleh discharge, katil yang berkaitan perlu dicuci dahulu ya oleh pihak konsesi. So buat masa sekarang ni pihak BMU dia tak nampak sebab proses tu berlaku dekat ward. So memang dalam
inovasi berkaitan dengan digital ni, kita akan cuba usahakan supaya di mana apabila katil tu dah ready akan ada akses yang mudah. So kita dah tahu dah, okey katil dah ready, so pesakit daripada yang waiting untuk menunggu boleh terus dimasukkan ke ward pemantauan kekosongan katil secara masa nyata. Inilah yang saya sebutkan tadi. So kita dapat tahu pesakit discharge, katil telah dicuci, so bed available, jadi waiting list untuk pesakit masuk tu boleh terus masuk ke katil yang telah ready. Yang ini yang dalam proses kami dalam tengah usahakanlah, insyaAllah dah ada. Akan diberi latihan kepada semua staf yang terlibat dan kita akan guna pakai. InsyaAllah kalau kita dapat laksanakan pengurusan katil elektronik digital ni secara penyeluruh, mungkin proses kemasukan pesakit tu akan menjadi lebih smooth lah, lebih sistematik. Okey. Apakah dia peranan komuniti dan juga waris pesakit? Apakah yang boleh kita lakukanlah So memberi kerjasama semasa proses kemasukan. Okey, maksudnya dekat sini, okey, kalau sekiranya ada kemasukan pesakit, jadi mohon untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Paling simple pun kena ada IC Kalau katakan anak-anak ada MyKit ada surat beranak supaya proses kemasukan tu dapat berjalan dengan lancar sebab ada juga insiden di mana datang tapi tidak bawa dokumen yang sah bila terutama kanak-kanak lah kalau tak bawa dokumen yang sah mengatakan itu adalah anak yang sah, so dekat situ akan ada proses yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan daripada kesilapan berlaku so that's why perlu bawa dokumen yang penting macam contoh IC atau surat beranak sekiranya datang ke hospital. Okey, memastikan dokumen lengkap. Okey, so semasa pendaftaran juga akan ada proses di mana waris atau pesakit perlu mengisi borang untuk pendaftaran. Jadi kena pastikan dokumen yang lengkap. Dekat sini saya nak sentuh juga berkaitan dengan nombor telefon. Okey, sebaiknya kalau nombor telefon tu berilah 2 nombor telefon yang boleh diguna pakai sebab ada juga pengalaman di mana nombor telefon diberi satu sahaja, so tak dapat dihubungi. Okey, bila tak dapat dihubungi sebab nombor pesakit sahaja kan, so tak dapat dihubungi, so memang kalau berlaku insiden macam ni memang kami akan rujuk kepada pihak polis supaya pihak polis boleh mencari siapa waris yang diperlukan di hospital. Okey, membantu proses discharge tepat pada masa ni yang saya sebutkan tadi. Okey, di mana pesakit dah boleh discharge maksudnya proses discharge tu dah selesai. Okey, tapi kadang-kadang kelewatan tu ada banyak faktor sometimes kadang-kadang waris kan nak balik kerja ada juga kadang-kadang tu yang tak boleh ambil hari yang sama. Tapi kami cuba jugalah berbincang sebolehnya kalau sekiranya waris boleh ambillah pada hari yang sama sebab katil tu masih ada ramai pesakit yang menunggu untuk masuk ke katil bagi mendapat rawatan yang sepatutnya. Okey, mengikuti arahan rawatan susulan. Jadi kalau sekiranya pesakit boleh discharge akan diberi appointment card diberi tarikh rawatan susulan, silalah datang mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Sama juga kadang-kadang ada pesakit yang dia discharge dan dia kena masuk balik. So datang pada tarikh yang ditetapkan sebab kalau sekiranya datang pada tarikh yang ditetapkan dia akan banyak proses nak kena rujuk balik dengan doktor sebab mungkin kalau katakan masuk untuk prosedur tapi doktor tu tak ada jadi pesakit nanti masuk nanti hanya doktor yang berkaitan tak ada, jadi akan menyebabkan kelewatan daripada segi pesakit untuk melakukan prosedur dan mematuhi peraturan hospital lah so memang ada peraturan hospital yang waris dan juga
yang komuniti perlu patuhilah ya apabila berada di hospital. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. So, ada sebarang soalan yang hendak ditanya? Dah tutup. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama daripada saudara Kamarul Azlan. Adakah penggunaan sistem digital atau teknologi tertentu membantu dalam pemantauan status katil secara real time di hospital? Dari Hasa, jika ya, sejauh manakah keberkesanannya? Penggunaan digital membantu dalam pemantauan katil jika ya, betul. Okey. Okey, terima kasih kepada soalan. Okey, so macam yang saya dah maklumkan tadi, betul ya, sebab kita pernah melakukan rawatan penanda arah di salah sebuah hospital yang telah mengimplementasikan unit pengurusan katil ni. So apabila mereka menggunakan sistem yang mereka pakai adalah bed watcher system. Okay, so dekat situ mereka memang akan nampak dah. So unit pengurusan katil ni dia dah tak perlu nak call dah ya. Apa yang berlaku sekarang, start daripada ED akan call unit pengurusan katil. Unit pengurusan katil akan call dekat ward. Okay, lepas tu unit pengurusan katil ni akan call balik dekat ED sebab nak bagi pemakluman berkaitan dengan katil yang available. Tapi sekiranya ada sistem digital ni yang keseluruhan, so lebih mudah ya. So kalau katakan ED kata okey, ada kemasukan daripada ED contohnya. Jadi BMU dia akan tengok okey, mungkin pesakit perubatan dekat ward 8A. Okey, 8A ada bed available. So dia boleh terus maklumkan kepada staf ED, boleh admit ke ward yang berkaitan. So dia dah kurang satu floor dekat situ. Dia tak perlu lagi nak maklumkan kepada ward dan ward kena maklum pada pengurusan katil nak maklumkan pada ED. So ada flow dekat situ yang boleh mempercepatkan lagi proses kemasukan pesakit. Okey, saya menjawab ke soalan? Kamarul tanya. Okey. Okey, soalan yang kedua daripada saudari Siti Aisyah. Assalamualaikum Puan, maaf nak bertanya, benarkah sekiranya katil di Hasa dah penuh, pesakit yang datang ke emergency dengan keadaan oksigen drop, batuk berdarah, demam tinggi boleh ditolak kemasukannya dengan alasan katil dah penuh? Okey, terima kasih sebab saya rasa soalan ni memang soalan yang sentiasa ditanya ya sebenarnya. Okey. So macam mana yang saya dah maklumkan tadi, okey, Hasa tidak menolak pesakit. Okey. So situasi dekat emergency, okey, ada staff ya yang akan triage ya, mereka akan saring keadaan pesakit. Kalau memang pesakit tu memerlukan rawatan immediately, memang kita akan beri rawatan pesakit. Okey, yang kedua, okey, kalau sekiranya pesakit tu okey dalam keadaan stabil ya, saya rasa dia lebih kemungkinan pada isu penerangan ya, mungkin telah diberi penerangan okey di mana pesakit yang mungkin stabil apabila datang ke emergency kita akan letakkan dekat zon hijau. Okey. So apabila berada di zon hijau dia akan mengambil masa ya untuk doktor lihat kerana prioriti memberi rawatan kepada pesakit-pesakit di zon kritikal ataupun semi kritikal. So kebiasaannya
staf yang menyaring tu dia akan maklumkan ya, kalau katakan puan atau tuan nak datang, okey boleh tunggu tapi mungkin mengambil masa. Dan mereka juga akan cadangkan ya, kalau especially kalau katakan waktu waktu office hour, boleh ke klinik pesakit luar ataupun boleh ke klinik-klinik yang berlainan. Contoh ya, biasanya kadang-kadang yang datang ke emergency seperti demam ya, kalau katakan demam yang masih boleh berjalan ataupun sesama sikit, maksudnya memang kes-kes yang sangat grey, yang kes-kes yang boleh pergi ke klinik biasa ya. So staf yang saring tu dia akan maklumkan begitu ya. Tapi memang pihak HASA tidak ya ada menolak pesakit, melainkan ada isu-isu tertentu ya. Mungkin ya semasa saringan mungkin kadang-kadang pesakit ya dimaklumkan bahawa dia maklumkan bahawa dia prefer nak pergi ke hospital lain ke. So saya rasa kat sini dia lebih kepada penjelasan ataupun penerangan sendiri ya. Tapi memang pihak Jabatan Kecemasan tidak akan menolak pesakit yang memerlukan rawatan segera. Okey, saya menjawab soalan ke? Ada lagi? Marilah terus. Ada. Okey, last ya. Soalan last ni. Assalamualaikum puan, maaf nak bertanya, pengurusan bed di ED pun under BMU ke? Yang mana? Apa soalan ni? Pengurusan bed ED pun under BMU ke? Okey, alright. Okey, so pengurusan bed di ED pun under BMU ya. Betul ya. Buat sementara ni, okey, macam dalam slide saya maklumkan tadi, semua kemasukan sama ada daripada ED, daripada klinik ataupun daripada hospital fasiliti yang lain memang melalui unit pengurusan katil ya. Kalau ingat slide saya yang terakhir tadi kan, semua kemasukan melalui pengurusan katil dan akan diberi ward yang bersesuaian. Okey. Okey. Alright, so memandangkan okey, alright. So terima kasih. Saya rasa sebenarnya tiada masalah kalau sekiranya ada apa-apa persoalan seterusnya boleh saja majukan ya kepada pihak pengurusan hospital. So kami memang dalam proses tambah baik ya, memandangkan kita masih belum lagi beroperasi secara keseluruhan katil ya. So insya-Allah kami memang akan sentiasa dan tambah baik. So saya ambil kesempatan dekat sini mengucapkan terima kasih kepada semua kerana kesudian untuk mendengar sesi perkongsian pada pagi ini. So sekiranya ada kekurangan dari pihak saya mohon maaf dan insya-Allah kalau ada apa-apa kita bertemu kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Matron di atas kesediaan untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua warga UiTM dan terima kasih juga diucapkan kepada semua warga UiTM yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua.